Nak heran apa? Kita ni rakyat. Raja pun dia tak kenal jasa. Raja ni, ini Sultan tempat saya berdiri ni. Sultan Pahang ni. Dia angkat sumpah jadi Perdana Menteri, Sultan ini. Betul? Masa ni Sultan ini yang jadi agung. Dia bukan majoriti pun besar. Bukan ada majoriti pun. Hanya kerana ehsan Sultan ni, dia jadi Perdana Menteri. Kalau memang kamu menang besar, majoriti, tak apa lah. Tak tutang budi lah dengan agung. Dengan Sultan pada masa itu. Agung. Pada masa itu. Tetapi kamu tak ada majoriti. Hanya betul ehsan yang Bertuan Agong ni. Bagi ruang baru jadi Perdana Menteri. Angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Buat apa? Ada ingat jasa sekarang? Kalau dia ingat jasa, tak adalah baru ni Dewan Negeri Pahang. Apa Tengku Mahkota sekarang? Apa Tengku Mahkota titah baru ni? Itu orang tak kenal jasa tu. Oh, dia boleh jawab lah ni. Ni satu biadab ni pandai cakap gadap. Dia biadab. Tengku Mahkota raja buat titah dalam Dewan Negeri. Ada benda tak puas hati. Kamu pergi menghadap lah. Jangan jawab secara terbuka. Itu bukan cara jawab raja. Tak tahu ke? Apa dia tak faham? Mustahil dia tak faham, saudara. Sebab apa dia buat? Dia sombong. Dia angkuh. Aku sekarang Perdana Menteri. Dengan Trump pun aku boleh menari. Main dia. Ya, baru 3 tahun ni. Baru 3 tahun Perdana Menteri. Bayangkan kalau ada 10 tahun jadi Perdana Menteri kita. Mampus kita. Ya. Dia kurang hajar, dia jawab apa? Dia, saya hormat. Dia Tengku Mahkota. Tapi kena faham juga. Tengok, ada tapi lah. Dah lah kan patutnya dia kata apa? Okey baik, saya ambil maklum. Saya akan menghadap secepat mungkin. Saya akan pergi ke Istana Pahang. Menghadap dan bagi penerangan. Jawapan apa pun tak kira. Saya menghadap. Ini dia tak cakap. Dia menghadap. Apa pasal? Dia kata apa? Saya minta Menteri Kewangan 2 pergi jawab, pergi menghadap. Pergi bagi penerangan. Tak kurang hajar. Tak kurang hajar. Ini betul-betul ni kurang hajar. Dia datang Pahang, saudara. Lempang je muka dia ni. Ya. Saya bukan main-main ni. Betul ni kurang hajar. Ini raja yang bagi kamu jadi Perdana Menteri tau. Kalau raja lain. Ingat baik-baik sikit. Ni Agong sekarang ni. Ingat baik-baik. Saya bagi tahu kan, bagi kawan-kawan. Kita mana boleh. Kita rakyat kan, kita kena ingat sikit kan. Kalau jadi dia balik Johor, yang ni jadi Perdana Menteri, alamat. Sekarang iya tuanku. Iya tuanku. Fatih ni tak tutung tingkah tuanku. Fatih ikut tu. Balik aja pergi Johor, Pahang dah Sultan tak ada Agong lagi, nak tengok Pahang tadi apa? Dia boleh jawab apa? Saya hormat, tapi kena faham juga peruntukan Pahang tu besar. Saya minta Menteri Kewangan 2 jawab. Peruntukan tu besar, maknanya apa? Tak betul lah Tengku Mahkota. Ini peruntukan Pahang besar. Memanglah betul besar. Pahang negeri besar. Betul? Dapat peruntukan besar apa masalah? Itu pun tak betul. Peruntukan besar, ia besar-besar mana? Besar kalau tak tahu besar, kena ketimbang. Itu ini betul-betul ketimbang, bukan dia punya ketimbang. Dia punya ketimbang, bohong. Kari sebut banyak kali dia bohong, menipu kan. Itu ketimbang, orang parlimen dia faham lah. Disebut ketimbangnya menipu. Tapi sebenarnya dalam Dewan Bahasa, ketimbang tu apa? Ketimbang tu berbanding. Berbanding. Betul peruntukan besar pada Pahang. Berbanding Pulau Pinang tu apa? Barulah kita tahu adil tak adil. Dia sebut peruntukan besar. Memang besar. Memang 10 bilion mungkin. 15 bilion mungkin. Tak sampai pun saya rasa. 45 bilion ada Pahang. Dia bagi, kan? Tak sampai 10 bilion. Pulau Pinang nak buat apa? Pulau Pinang lagi besar lagi kecil. Berapa? LRT saja 18 bilion. Satu projek 18 bilion. Satu projek 18 bilion. Itu pun tipu juga. Mula-mula dia kata 10 bilion. Mula-mula awal-awal tu dia kata LRT Pulau Pinang kita akan buat tanpa menggunakan 1 sen pun duit kerajaan. Tengok. Bila dia sebut sen, dia tekan sen, menipu lah tu. Ini saya bagi petua pada orang jangan tu. Dia tekan lebih tu, menipu lah. 1 sen tak pakai.
Dia sebut, saya bukan bohong, pergi tengok fakta. 10 juta dia kata, tak guna. Kita akan gunakan ini inisiatif swasta. Tak guna 1 sen pun duit kerajaan. Lepas 6 bulan apa cerita? Dia suruh Menteri Kewangan 2 buat kenyataan. Apa kenyataan dia? Kita ambil alih. Kerajaan ambil alih projek LRT. Apa makna dia ambil alih? Ambil alih maknanya kerajaan lah bayar. Bila kerajaan bayar, duit siapa? Duit rakyat lah. Mula-mula kata tak sen pun tak ada. Pakai duit rakyat. Lepas tu sekarang 10 bilion. 10 bilion. Tak habis cerita. Lepas 6 bulan, Anthony Locke pula. Ni DAP ni lah. Yang Kuang Hajar ni. Kan, hari ni tengok dekat TV kan, punya Kuang Hajar budak ni kan. Kata apa? Disebabkan kos tinggi dan sebagainya, macam-macam lah. Maka dinaikkan daripada 10 bilion kepada 18 bilion. Duit rakyat semua. Baru satu projek. Bukan keseluruhan peruntukan untuk Pulau Pinang. Baru satu projek 18 bilion. Projek lain. Maknanya berapa? Puluh bilion untuk Pulau Pinang. Habis yang Pahang ni, kamu kata besar-besar, memang besar. Memang bilion, 5 bilion, 6 bilion. Tapi banding Pulau Pinang, ketimbang Pulau Pinang, berapa? Adil ke tak adil? Tak adil. Inilah dia masalah Anwar Ibrahim ni. Dia menipu. Kuang Hajar. Dengan kita tak kenal jasa tak apa. Raja. Dulu sebelum ni, dendam. Dendam Datuk Najib. Satu hal lah Datuk Najib. Kita sokong ke dia salah tak salah, itu proses mahkamah. Dia dah masuk penjara. Tapi ada titah raja. Raja ni pun ada hak dia. Kita negara raja berperlembagaan. Demokrasi berparlimen. Ada. Hak raja tu ada. Jadi bila dia dah buat titah perintah tahanan rumah, kita kena aku. Mengapa dia tak aku? Sorok sini. Sekejap kata tak ada. Sekejap kata ada. Mula langsung tak ada. Bila mahkamah dah ada, sampai istana Pahang kena buat kenyataan, kata ada. Tak Kuang Hajar. Istana kena buat kenyataan. Kamu Perdana Menteri, kamu buat apa? Dan ini Sultan yang pernah jadi agung, yang kamu hantar pulang ke Pahang. Sehari sebelum dia pulang itu, dia sign titah tahanan itu. Dia boleh bohong, saudara. Inilah dia, Anwar Ibrahim. Sebab tu negeri saya Selangor. Cerita babi dah pula tak habis kan. Babi lah kan. Dia boleh mengadap. Dia boleh pergi mengadap. Sultan Selangor ni. Sultan Pahang dia tak nak mengadap. Dia buat Kuang Hajar, dia kata Menteri Kewangan kedua pergi jawab. Selangor dia pergi mengadap. Apakah kerana dia hormat lebih Sultan Selangor daripada Sultan Pahang? Tak. Bukan kerana dia hormat lebih Sultan Selangor daripada Sultan Pahang. Dia hormat lebih DAP daripada Sultan. Nah itu sebenarnya. Sebab apa yang dia kena pergi menghadap Sultan Selangor? Sebab apa? Sebab DAP yang nak babi. Nak babi fresh, import tak mau. Sultan dah buat kenyataan. 3 kali buat kenyataan. 3 kali. Saya kesian betul Sultan saya ni. Ada menteri besar, dah bengong macam menteri besar. Kan? Dulu sampah. 3 kali buat cerita. Langsung macam tu je lah. Hari keputeraan dia, saya masih ingat. Saya orang Selangor, lahir Kelang, Bandar Diraja Kelang. Mak bapak saya pun lahir Bandar Diraja Kelang. Jadi kita memang orang Kelang betul, orang Bandar Diraja. Kita tahu betul lah. Bila Sultan sebut, dalam hari keputeraan dia, hari keputeraan baginda di Kelang, dia sebut masalah ni, masalah sampah ni. Tak buat juga. Ini menteri besar sampah ni. Saudara, saya tak heran. Saudara kata saya kasar dengan menteri besar, saya tak heran ini. Sebab apa? Dia macam Nur Izzah. Dulu masa saya ketua muda, ini budak-budak ini. Saya bagi dia kerja. Dia keluar daripada Universiti Pertanian, tak ada kerja. Saya bagi dia kerja dulu, Menteri Besar Selangor sekarang ni. Sebab tu saya boleh panggil dia Menteri Besar Sampah. Langsung tak berguna. Banjir, langsung macam tu juga. Tak ada apa. Babi, melagi, hancur. Suruh pula Perdana Menteri pula pergi menghadap.
Yang Perdana Menteri ini pula pergi menghadap. Yang kat Pahang dia tak nak menghadap. Selangor dia pergi menghadap. Bukan kerana Sultan Selangor dia hormat. Kerana dia hormat DAP. Kerana DAP yang minta. DAP minta dalam Dewan Undangan Negeri dia minta. Adon dia minta. Padahal baru lepas saja tu titah Sultan. Sultan buka Dewan, Sultan sebut. Cukup, tak mau bincang dah. Tak payah bincang. Better dah buat keputusan muktamad. Tak boleh ada kandang dan ternak babi. Macam mana nak selesai, kerajaan negeri selesai. Ya. Macam mana nak selesai dengan peternak sekarang, kerajaan negeri selesai. Tapi beta tak mau, negeri beta tercemar. Dia bagi alasan, dia bukan tak bagi alasan. Alasan itu alasan masuk akal. Ya, tentang masalah kesihatan, masalah najis, masalah environment. Semuanya dia bagi tahu. Full stop, tak boleh. Bangun Adon Seri Kembangan. Perempuan DAP Cina ni. Bangkit balik. Anthony Locke selepas itu. Dalam program DAP selepas itu. Beri dokongan penuh kepada Adon Seri Kembangan. Ya. Ucapan ni dalam bahasa Cina. Dia pandai. Bab ini dia tak cakap bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Cina. Dia ingat semua Cina sokong dia. Sekarang Cina banyak sokong kita. Ya. Yang tiap-tiap hari melalak sebenarnya Albert T. Cina tu. Dia duduk pakai baju lokap sebenarnya. Duduk belasah sebenarnya. Masa dia kenal. Dia orang ni yang bagi tahu kita. You tahu Anthony Locke cakap apa? Dia cakap bahasa Cina. Tapi apa makna dia? Makna dia apa? Kita pertahankan DAP daripada yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Daripada ahli biasa sampai kepada saya yang paling tinggi dalam DAP. Kita akan pertahankan setiap patah perkataan Adon Seri Kembangan ini. Yang kurang hajar, yang biadab pada Sultan. Dia boleh pertahankan. Ya, tengok. Lepas tu, hantar Perdana Menteri. Perdana Menteri bengong ni. Pergi. Ya, mengajak Sultan. Sultan jawab balik. Hari ini dia masuk, besok Sultan buat kenyataan. Tak cukup 24 jam. Ya. Sultan buat kenyataan apa? Full stop. Ya. Tak better terima pandangan, tetapi better masih tetap pertahankan kenyataan beta, keputusan beta, tak boleh ada ternakan babi. Dia pergi Filipina, Anwar Ibrahim. Dia boleh jawab lagi. Dia boleh jawab lagi. Dia kata ini ya Sultan jawab sedikit cakap tu yang keterlanjuran dulu. Saya akan menghadap lagi. Menghadap lagi. Ya, sampai sekarang tak menghadap lagi. Memang Sultan tak nak menghadap lah. Ya. Jadi tak faham bahasa. Dia bukan bersultan kepada raja. Dia bersultan kepada DAP. Ini Anwar Ibrahim. Tak gila, Ustaz. Tak gila lah.